Ketika wuduk saya selalu terasa nak kentut. Dah kentut je lah. Rasa nak kentut, tak apa. Barang siapa yang solat, kemudian dia rasa nak buang, nak berhadas. 3 perkara. Nak kencing, atau nak berak, atau nak kentut. Itu berhadas. Maka kalau kita rasa sedikit, sunat teruskan solat. Kalau kritikal, berhenti solat, buang dulu hadas, ambil wuduk, semayang semula. Okay, kan kita pernah tak rasa nak kecing. Kalau semayang, nak kecing. Kita akad takbir, nak berak. Lepas akad takbir, nak keluar angin. Ada kan? Ada tu, dia ada 2 perasaan. Pertama, rasa itu sedikit. Kalau sedikit saja rasa, tak mengganggu ibadah kita, teruskan solat. Faham tak? Kalau sampai mengganggu khusyuk kita, faham? Baru rakaat pertama. Kan semayang jemaah, semayang isyak. Kita Allahu Akbar, aku semayang fardu isyak, makmum. Faham? Berak mari nak berak. Dia duduk kat pintu nak tubik. Faham? Tu imam pula sabbihismiram. Sudah kerja dah lah. Faham lagi? Natang tu imam baca panjang pula. Faham lagi ya? Nah, kalau sampai tak ingat dah Allah, hilang dah maksud solat, maka sebagian fuqaha berhenti. Faham? Kenapa berhenti? Pergi berak dulu. Pasal ada satu ayat dalam Quran, aqimis solata li zikri. Dirikan solat supaya hatimu ingat kepada Allah. Dah kalau kita ingat nak berak je, dang geduk. Dah, ingat Allah tak? Ada. Maka tu kita dulukan berak kerana membesarkan Allah. Faham? Lepas berak, ambil wuduk molek, semayang tu jadi comel.